ada rezeki tiba-tiba ada orang lalu. Kok makin Susanti ada potong steam. Aku tunggu ginian sampai malaman pun nggak dapet. Wow, balik aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kau ni? Orang nak tidur lah. Kau kacau mekak-mekak pula kau ni. Aduh. Mas, waktu asar bukannya tidur, Mas. Mas, adik gue nama Susanti, Mas. Dia berkedek begini. Pasal tu je ke kau nak cerita aku? Bagus, Mas, keleknya, Mas. Woi, buah adikku tu Susanti. Gua tanya ni. Gua nak interview lah. Gua nak interview tu. Daripada itu tadi, gua amat tak puas dengan lu ni. Gua nak tanya tak dapat-dapat. Sekarang baru gua nak tanya dengan lu. Lu datang dari mana? Lu datang naik apa? Pasport tak ada. Macam mana lu datang sini? Lu cerita sikit dengan gua. Ceritanya, Mas, panjang. Weh, Kang. Cerita. Aduh, banyak muka-muka aku pun nak cerita. Panjang, Mas, ceritanya. Cerita je 2, 3, 4 jam pun aku layan. Mas, Apa? atas. Hah? Gua macam kena kencing dengan lu ni. Bukan itu saja, Mas. Banyak lagi pekerjaan yang gue lakukan di tempat gue dulu, Mas. Gua dah mula bosan dengan cerita lu ni. Lo nggak percaya? Lo nggak percaya, pandang ke atas, Mas. Bukan itu saja, Mas. Kalau gue di sana, Mas, ada laut.
Paliman. 2 jam kau duduk sini. Air pun dah kering. Dia lah Paliman. Baru nak game ni Paliman. Come on lah Paliman. Tahu lah. Benda kecil Paliman. Setakat air ni kita order mula lah. Order. Order baru. Tak open saya. Sir, lagi 2 sir? Order. Tak obeng kau ah. Sir lagi. 2 tak obeng. Air suam Paliman, air suam. Hai suam. Suam Paliman. Hei. Tak air suam. No man. Ji, apa khabar? Baik. Minum. Aduh, orang sudah ramai ini. Mau ke mana? Mau pergi hiburkan orang ramai sudah. Siapa suruh kau ambil mic ni? Aku suruh kau pergi order untuk bekerja. Masih menyanyi aja. Kau faham? Faham, Bu, faham. Ya. B. Ya. Inilah. Kejap. Ada cocok baru masuk. Kita kan mak andam yang paling famous. Memanglah. Jaga diri baik-baik. Anja nak pergi kerja. Ya. Jaga sikit. Jangan main-main. Wah, kalau aku tahu jaga. Bapak, Ya lapar mas. apa? Lapar. Kenapa? Kau nampak plastik merah? Dalamnya ada makanan. Jangan gabut dia. Dalamnya ada plastik. Lu tinggal kat gua sikit. Gua nak juga. Nggak mau. Lu lapar kan? Lepas ni kita akan makan mewah. Makan mewah. Janji. Promise. Tadi gua nampak Ujang simpan seperti dalam bayam. Mas. Ujang untuk siapa ya? Ujang tu orang kampung aku lah, kau tak kenal. Sekarang ni gua nak rembat itu peti. Peti tu dalam reban ayam. Tahu reban ayam? Tahu. Sekarang gua nak tunjuk jalan ni kali. Nak rembat peti ke rembat ayam? Rembat itu peti. Gua sudah cakap sama lu, itu peti. Peti. Bukan reban ayam. Okey. Rembat peti, masuk ayam. Sekarang tak payah cakap banyak. Lu dengar gua cakap. Gua nak tunjuk lu jalan. Tahu ni apa? Kayu. Bukan kayu. Ini sungai. Kok boleh jadi sungai ya? Diam. Sungai. Lu terus. Lu akan nampak sungai ni. Lu akan nampak sungai ni. Jangan masuk dalam sungai. Lu belok kanan. Belok kanan. Terus lagi. Akan nampak satu batang pokok besar. Langgar. Bagi aku cerita lah. Aku nak tunjuk jalan. Pokok besar. Ada kayu. Main tu kayu tadi. Ni pokok besar. Panjat pokok. Pokok besar. Belok kanan. Pokok besar belok kanan.
Ingat. Belok kanan, terus akan nampak satu longkang. Ini longkang. Besar kecil mas longkangnya. Kecil je. Kau nak langkah itu longkang. Longkang. Kecil. Boleh langkah. Lu dah langkah. Lu patah balik. Kenapa patah balik mas? Sebab dekat depan tu ada jalan. Tak ada jalan. Tak tahu tak ada jalan jangan cerita mas. Lu pening mas pening. Gua mau cerita sama lu. Lu dengar saja. Patah balik. Lu langkah balik tu longkang. Lu belok kiri. Lu dah belok kiri. Lu terus. Terus Baru lu nampak itu bayam. reban ayam. Dalam rebak ayam ada peti tu. Gua nak lu rembat peti tu. Bawa balik sini. Lu faham? Kejap mas ha? Jalan terus nampak reban ayam, nampak peti. Ambil peti, masuk ayam, ambil reban. Hei! Ambil peti tu dalam reban ayam. Bawa keluar. Ambil peti, masuk ayam, bawa reban. Mana satu ni mas pening. Kau ni. Lu dah terus. Lu akan nampak satu reban ayam. Terus nampak reban ayam. Dekat reban ayam tu lu berhentilah. Lu buka tu pintu reban ayam. Dalam tu ada satu peti. Lu ambil itu peti. Buka reban ayam mas. Gue tak ada ompel mana mau buka reban ayam mas. Dia tak kunci. Dia letak macam tu je. Buka itu pintu. Lu masuk lu punya dua tangan. Terus ambil itu peti. Lu akan nampak peti tu. Okey. Lu bawa keluar. Lu bawa balik. Lu kasih sama gua. Kejap mas Lu faham tak faham? Gue pikir peti, jalan terus nampak reban ayam, peti. Mas, pening mas. Lu cerita lagi sekali boleh mas? Hei! Kau ni orang! Waalaikumsalam. Ada apa, Jang? Barang hilang? Barang apa? Yelah. Nanti jumpa Tok dekat kedai Pak Leman. Kejap lagi Tok datang. Tok nak balik ni. Tok dari Balai Raya tadi. Tok nak balik dulu. Nanti dalam 2 jam Tok datang. Boleh. Okey. Waalaikumsalam. Apa sih jangan nak ni?
Kayaknya jauh sekali. Kok lapar ya? Kan bagus ada makanan di sini. Adik. Asal serius tu orang macam kelam busuk, adik. Ish, abang ni sibuk je. Tak kira. Apa yang kau pandang tu, Dik? Tak ada apa pun kat depan tu, Dik. Itulah bang, buah pisang kita. Buah pisang kita kan dah masak. Nanti minggu depan kita balik kampung bagilah dekat ibu. Alhamdulillah, Dik. Ya Allah, itulah penantikan tu, Dik. Ya Allah. Kok banananya ada di sini ya? Rezeki. Bagi mak. Abang, buah pisang kita bang. Apa? Buah pisang kita. Aleman. Nampak Tok Penghulu tak? Kau ingat ni rumah Tok Penghulu? Ini kedai aku, kedai Pak Leman. Kalau kau nak cari Tok Penghulu, kau pergilah rumah dia. Bukan. Tadi Tok Penghulu tu datang sini nak jemput kat sini. Cakaplah kau nak jumpa Tok Penghulu kat sini. Saya duduk lah, Man. Duduk. Kalau duduk, kena order minum. Alah, air tuang tu. Tuan lagi. Je, tolong kira je. Mai, Maya ya. kira jap. Okey. Pakcik minum apa tadi? Teh tarik 2, nasi lemak 2. Itu saja. Tu je. Itu aja. Ada RM10 nak kursi. Syukur rezeki. Tu tahu gua tengah lapar, Mana lembat pisang? Rezeki mas. Oh, itu Wah, ni gua tak suruh lu rembat tau. Bentar deh mas. Gue skipping kan. Buka! Gak mau. Buka! Buka. Gue buka. Woi. Buka. Jang, kau pun satu hal lah, Jang. Kau nak jumpa pergi kat rumah lah. Jangan kat kedai buat perjumpaan tu. Kau pun satu hal lah, Jang. Mana Den tahu? Tok Penghulu kan ajak jumpa Den. Yolah, Bukan Den ajak. kat kedai kau jumpa. Kat sana kan seorang sikit kau nak bercerita berdua. Ini kat sini orang ramai dengar. Apa yang kau nak cerita? Oh, dah lah. Apa hal kau nak jumpa Tok Penghulu? Aduh, ada barang dia hilang. Aduh. Bang, apa? Alah, nanti kau tunggulah Tok Penghulu sampai dah tu. Yalah. Jang, kau tengok mamat baju hitam tu. Kenapa? Lain macam je. Itulah, orang mana tu? Tak tahulah. Dari pagi tadi aku tengok. Orang luar kot. Mungkin lah kot. Tak sedap dia ni. Orang sama juga.
Kenapa kau datang sini? Tak tahan bang. Kau ni kan betul lah orang kampung tahulah aku siapa. Kau ni. Kau kenapa? Apa ni? Lapar kau pergi makan lah. Aku bayarkan. Kau pergi makan bos. Ni makan. Betul ni. Aku bayarkan. Ni makan cepat. Betul bang. Lepas makan kau bos. Aku bayarkan. Cantik bang. Kan. Caw lu bang, caw lu. Apa? Budak tak betul lu. Tak betul budak tu. Datang jumpa aku buka minta dengan aku. Nak aku apa? Gang aku ni ada benda barang kat aku. Dah, main balik. Hai, kusyuk main dam. Sampai tak perasan dia datang sini. Alah apa dulu. Saja dia main kau dengan budak ni. Orang kampung ni tak ada benda. Menang ke kalah? Kau main duit apa dulu? Biasa saja je, suka je. Duit guna. Apa ada sini? Tak lain tak bukan. Aku dah tahu dah. Ojang. Ada apa kau cari tu? Ni Tok nak cepat ni nak pergi kenduri sekejap lagi. Aduh tu, barang dia ni hilang tu. Barang apa yang hilang? Atur pusaka Den tu. Rumah buruk macam tu pun ada terpusaka? Aduh tu. Tak apa? Itu apa dah tu? Kau ada dengar cerita tak barang hilang kat kampung ni? Tak pernah dengar lah tu. Saya pun baru lagi sini tu. Mana dia tahu tu? Sini kejap. Mana? Aku panggil lah. Itu. Salam tu. Okey. Sekarang ni peti harta pusaka si Ujang ni hilang. Kita kena sama-sama gotong royong cari peti berharga dia tu hilang. Patutlah betul lah. Kecoh-kecoh saya dengar tadi tu. Agak-agak tu atau ada suspek dalam kampung kita ni. Sedangkan sebelum ni mana ada. Waalaikumsalam. Cerita pasal hilang ni. Ada juga pasal si hilang tu. Betul tu. Bang hilang? Buah abang saya hilang. Buah abang awak hilang? Maksud dia pisang tu, buah pisang tu. Buah pisang hilang. Pisang. Tapi tu saya pun ada hilang barang. Apa pula barang kau hilang? Saya hilang duit tu. Hilang duit? Baru je tak di saya hilang duit tu. Itu bukan hilang duit, itu kau kalah judi. Apa dah kau ni? Ni weh. Aduh. Oh betul lah kau berjudi tadi. Tak ada tu, dia judi tak. Saya tengok je tu. Berjudi tadi? Tanya no. Tanya lang. Lang buat apa dia lah belakang tu? Ada orang apa tu? Tak ada buat apa? Tak ada tu. Jadi duit hilang betul tadi? Duit hilang, duit hilang. Duit hilang berjudi tu. Tapi tak mengaku kan? Okey, tentang buah pisang kamu tu tak apa macam ni. Kat belakang rumah Atuk tu macam-macam pisang ada. Pisang tanduk ada, pisang berangan ada, pisang emas ada, apa saja pisang ada. Kamu ambil lah pisang kat belakang rumah Atuk tu. Tapi jangan kamu habiskan pula. Sebab pisang tu Tok yang tanam. Silakan tu. Sini aja. Siap. Kau sembang dulu Kau apa dia hilang sebenarnya? Apa pusaka ni? Dah terlanjur dah sembang pasal curi ni. Saya pun ada benda yang hilang. Hilang juga. Apa benda yang hilang? Benda ni sensitif sikit. Apa bendanya? Boxer aku hilang. Dah 2 kali. Boxer 2 kali hilang. Apa pasal boxer pula dia curi? Taklah, aku pun tak tahu. Sekarang ni ada boxer ke tak? Aku rasa hang ning dah dah Daud. Mung nanti betul. Daud. Ya tu. Betul ke Daud kata kamu ni mencuri? Mana ada tu? Dulu
pernah juga tengok dia. Budak ni sebenarnya sebelum ni tak pernah dah ke kampung ni. Sebelum ni ke selepas ni? Ha. Sebelum ni Sebelum ni. Dah panjang cerita dia dah. Ya. nampak pelik sikit lah budak tu. Ha. Tu yang buat saya curiga. Tak pun macam ni. Kan? Kau tunjuk ke atas. Aku nak tengok cerita kau ke atas. Ha, tunjuk. Ha, cerita. Assalamualaikum, saya Daud daripada Studio 1 ingin melaporkan tentang kejadian di kampung saya. Tengok apa yang dia lakukan. Nyamuk di dalam bumi negeri, kerja merompak, mencilo dan mencuri, tidak memilih, masih terkenal sapi, asal yang boleh ku bawa lari, kami penyambung. Nyamuk cukup beribu kepal, bahasa mencuri terkenal paling handal. Ayam dan itik semua kami bedal, siapa mahu tunjang kami penyambung. Saya Daud melaporkan dari studio kampungku. Macam tu lah ceritanya tu. Last. Selalu dalam Pak Leman kau cium buat apa? Aduh. Alah, hayalan je. Kepala kan ngasih. Aduh. Takut kau orang pula. Aduh. Arama topo pun nyam sangat ni. Ingan kepala aku. Cobaan ni. Betul-betul lah. Mat! Mat! Weh! Lu tak nampak aku buat benda ni? Jangan kacau, Mas. Weh, Mat! Lu tahu gua kena kejar dengan harimau ni? Lu ni kadang menyakitkan hati lah. Apa yang kau dah berarti terbau-bau tu? Lo tak tahu, Mas. Ini satu-satunya yang ada sentimental values. Apa benda tu? Celana kecilnya Susanti gue rompak tadi. Sekarang ini baunya masih leket. Apa dia? Sekali lagi. Celana Susanti tadi gue rompek. Sekarang ini baunya masih leket. Mat! Kau baru balik dari kedai Pak Leman tadi. Kau tahu? Itu Pak Leman yang punya. Udah, Mas. Baunya masih leket. Kau ni memang bodoh.
Aduh. Mas, ini haram mas. Kalau suruh cium-ciuman, haram jaga mas. Ambo wassalam. Ya, pagi tadi lagi ada situ tu. Siap pagi tadi. Semalam pernah tengok pun. Itu pun tak kenal siapa tu. Labur lah tu. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Awak baru kat sini kan? Tok, sebelum saya beritahu saya siapa. Aku jangan beritahu siapa, Tok. Jangan beritahu siapa. Tak beritahu, tak beritahu. Saya secret recipe. Secret recipe? Bukan, Tok. Ha. Secret agent. Aku ni akan buka sekolah mana tadi? Saya nak kenalkan diri saya, Tok. Saya lah detektif Sudin. Detektif Sudin. Ingatkan kerja secret recipe. Boleh dia belanja kan? Saya tak nak orang tahu saya siapa, Tok. Memang kita tak tahu punya. Kita je lah tahu kan? Kita je, Tok. Okey. Nak tahu? Kerja saya Okey. ditugaskan untuk menyiasat kes kecurian di kampung ni, Tok. Kes kecurian. Boleh dah jumpa aku punya harta. Boleh. Sabar dah. Hebat, detektif ni hebat. Kita ada detektif. Cawangan mana? Saya Bukit Aman, Tok. Bukit Aman. Bukit Aman kat Kepong tu. Oh, ya, Bukit kat Kepong ni ada. Detektif Sudin. Betul ke Bukit Aman kat Kepong? Saya pun tak tahu, Tok. Kita Bukit Aman je. Tak tahu pula Bukit Aman kat mana. Oh, dia secret agent. Rahsia banyak-banyak Rahsia. Betul lah. Betul. Habis sekarang ni nak pergi siasat ke dah siasat? Jom, Tok. Kita pergi siasat. Ajak saya siasat. Kita semua sekali pergi. Saya nak pergi kenduri kahwin ni. Saya pun nak ikut Tok ni. Jom, kita pergi. Lepas tu kalau pergi berlakon ni boleh settle hari ni kau. Kes kita ni. Boleh settle. Oh, Jangan kemah. risau, tak ada masalah. Kemah dia tadi. Kemah. 1, 2, 3 pergi ikut detektif Conan. Detektif Conan pula. Detektif Sudin. Detektif Sudin. Boleh. Okey. Baik tu. Korang 2 orang lepak main judi balik. Okey? Jom. Alright. Okey. Yang nak point lah nanti stop bagi tu. Apa nanti kita bagi tahu lah. Detektif kita dah ada sekarang. Jom, Alhamdulillah. Susanti buat apa kat belakang tu? Susanti! Angkat cawan-cawan semua, nak settle semua, aku nak tutup kedai. Aku nak ikut detektif. Kau tak tengok Susanti jalan tu? Tok, kalau kita pergi semua, Susanti lah ke mana? Susanti takkan hilangnya. Oh, Susanti tak hilang dah. Dia tetap di hati tu. Dia bukan tu. Mari. Kau pun nak try juga. Aku takut dah. Apa kau? Lihatlah. Mana berhantu? Alah, detektif kan ada. Aku pernah nampak hantu kat sini. Ya ke? Aku tak nak nampak. Kau dah nampak? Nampak. Mana dah nampak? Perasaan kau je tu. Tok. Inilah tempat dia, Tok. Ini tempat dia. Ya. Lihat, Tok. Jom. Masuk, cepat. Tok. Inilah semua orang-orang dia, Tok. Kita keluar dalam siapa? Besarnya. Boleh tanya siapa? Siapa dia nak Yang ni saya tahu siapa punya. Ini Atuk punya ni. Pak Leman punya. Yang perempuan ni saya tak tahu siapa punya. Ini punya lah dia orang ni. Bukan saya. Bukan? Bukan, saya punya. Aku ni. Sekejap. Ini- Mana buah pisang abang saya Ini punya? tadi ada apa? Rasa dalam kotak ataupun satu Saya buka, boleh buka ni? Boleh buka, Tok. Barang ni cuma ada selipar Jepun je. Boleh
Tapi masalahnya sekarang detektif, Ya, Tok. siapa yang mencuri barang-barang ni? Siapa? Tok, itu masih dalam siasatan saya lagi. Kalau sesiapa yang jumpa suspek, boleh tangkap dulu. Apa Roger saya, Tok. Okey detektif. Terima kasih atas semuanya. Nanti kita jumpa lagi. Okey, Tok. Orang kampung. Saya gerak dulu Apa Roger saya, Detektif Sudin. Mas, lo ngapain? Gua nak parang lah. Gua sangap Ada lebihannya mas. Ni gua tanah dah. Ni dah tak boleh pakai gua tanah dah. Aku nak lagi power dah. Dah. Makcik motor pun. Mana mas? Nanti dulu. Zaman sekarang ini mas, nggak perlu pergi jumpa orang itu mas. Mengejarmu. Nih, dia ada yang ini. Wah. Boleh berapa ni? Orang sedekah. Baik tak orang ni. Macam mana nak pakai ni? Siapa namanya? Martopo. Martopo. Tak ada pun. Sudah. Martopo. Suara tak keluar lah. Martopo. Apa pula ni? Petang telefon ni. Aduh. Sama ni. Boleh. Senang langsung lah. Aduh. Hello bang. Halo, apa? Bang, apa kata bang? Saya nak parah bang. Saya tak tahan ni bang. Alah, tak ada tadi dah bang. Barang lagi tak ada bang. Saya nak barang sana bang. Dia dah datang kan ni bang. Tolong abang. Pagi besok lah. Ya bang, ya. Bang, kalau boleh hari ni ya bang. Tak ada lah. Besok lah. Pagi besok. Kata besok lah. Petang ni aku dah tidur kacau lah. Apa? Aduh, pagi besok lah. Besok lah. Ya, pagi besok. Cakap kau pagi besok. Tengok tempat biasa bang. Tempat aku kena handphone sebenarnya. Aku dengar weh. Alah, tak ada apa bang. Kejap je. Kita jumpa dekat tempat biasa Aku kata bang. pagi besok. Boleh bang Okey bang, pagi besok. Betul. Dah. Yo. Apa lambat ni? Potong ke lah? Heish. Ada suara ni. Kreditnya kehabisan. Kau kan, kita pergi kat kedai aku punya cantik kau minta dengan aku macam tu kan. Sekarang ni tak payah, tak cerita banyak. Cik tu boleh, kau mana? Deal tu aku cepat. Kau ni betul lah. Makin steam makin teruk aku tengok kau ni. Kau ni aku tengok makin kurus lah kau ni. Steam lebih kau ni. Faham kau ni? Takut. Jangan semalam kau ni. Aduh. Betul-betul lah kau ni. Apa hal? Ha cepat. Masuk. Ha? Kau mana bang? Barang, lu ada duit ke? Aduh, kelang kabut lah duit. Nanti gua back-in lah. Macam gua tak ada duit pula. Aduh. Dulu pun lu tak lebih sama gua. Tapi sekarang wang taruh wang sekarang kau bagi kat aku. Membebel banyak ah bang cepat ah. Bila kau nak back-in aku? Cakap aku sekarang. 2-3 hari lagi aku back-in lah. Macam aku tak kerja pula. Aku tak percaya lah dengan kau. Kalau dah mapet ni memang mapet steam manjang macam kau ni. Cakap punya lele dengan gua. Ha. Kau nak bebel ke apa? Aku nak barang kau ni. Jangan nak banyak membebel kau ni. Ni ada barang. Ha.
Ada barang. Bila lu mau PN sama gua, lu cakap sama gua sekarang. Okay, besok gua baik. Lu janji sama gua. Janjilah. Okey lah, besok gua baik lah. Aduh. Satu lagi. Aku nak bagi tahu dengan kau. Apa benda lagi? Itu hari kau kan jatuh kain muka aku tau kat kedai tu. Kau tahu apa? Kau kecoh minta barang dengan gua gitu tak boleh, wai. Orang tak nampak, orang tak faham. Saya takut lah. Lu kalau dah steam lebih, ni macam lah lu steam lebih. Sebab tu gua malas jual sama lu. Tak, nak bebe nak bagi barang. Aku nak barang. Kau faham tak nak barang? Okey, gua bagi semua ni. Janji sama gua bila mau bagi itu barang. Itu wang. Besok gua bagi duit. Besok langkah lu duit. Yo bagi sama gua 200. Tak itu hari pun adalah. hutang itu hari pun tak bayar sama gua. Tak faham bahasa betul. Besok gua bagilah. Okey, tak apa. Lengkap ni. Packing pun bersepah-sepah packing. Diskaun lah. Aku baking lah. Lah ni cerita banyak bayar. Ya ilah tak faham ke besok dah. lah. Kau jangan nak apa-apa lagi banyak cerita dengan aku. Lu belah pada sini sekarang. Lu belah sekarang. Aku banyak kerja nak lain pada kau lah. Bos, tolong tak? Tolong kan, saya tak salah tuan. Tuan, saya tak salah tuan. Tuan, saya tak salah tuan. Tuan, saya tak salah tuan. Yap. Dan. Aku berangkat. Dan. Tak salah. Dan. Apa lah? Kau apa Jan? Kita bawa dia pergi balai dulu Jan. Cek beg dia. Cek beg dia. Kau ada beg lu. Tuan, saya tak salah tuan. Bukan. Saya tak salah tuan. Saya tak salah tuan. Jangan salah. Jangan tuan. Aku tampar juga kau ni sekarang. Tuan. Hei, weh, slow sikit sakit lah. Slow sikit. Kau pegang biar aku cek lah. Kau benda tuan. Kau diam boleh tak? Duduk diam. Kau ingat aku. Budak ni. Kau ingat aku dah apa-apa lagi tak balik rumah ni. Jap. Kau ada bawa apa ni? Tak ada apa-apa tuan. Ini apa sah ada lambang playboy ni? Ni apa kepala arnab ni? Tak ada barang tuan. Mana ada sesuatu barang tuan? Weh. Aku tengok macam kon ni. Ni apa kon ni? Kau buat apa ni? Kau rosak nak orang kampung ke? Tak ada tuan. Tak ada benda tu tuan. Kau tunjuk. Kau buka depan tangan. Tunjuk. Mana barang? Tunjuk. Mana barang? Itulah tuan. Tuan tengok lah tu tuan. Dah hilang ke tuan? Aku makan. Tembak makan kan? Ni tuan. Bocor lah rugi bodoh. Gari balik. Macam kau Gari balik. Macam ni lah penyengak. Jujur tunjuk kau orang bagi tahu kat mana. Kan senang aku nak penjara kau. Bukan barang saya tuan. Kau nak senang ke kau orang? Ha? Siang malam nak ngadak telefon kau orang ke? Tak ada. Okey? Balai cerita. Balai cerita. Jalan. Jangan. Macam. Lo ngapain? Aku boleh kena kejar dengan polis. Penat oi. Mas. Jom. Mana? Apa yang dirancang, Mas? Nanti dulu. Bagi gua acar dulu. Nasib baik tadi masa gua lari dari polis. Gua dapat bawa balik. Gua lari 1 paket. Bagi gua acar dulu. Lu mau? Nggak mau. Haram. Mas. Ayu. Bagi gua acar. Mas, ayu. Jom. Ayu. Nanti. Kau tak nak? Nggak mau, haram. Ayu. Hei, dah kenapa semuanya tak siap-siap lagi ke? Hei, kau ni asyik nak main handphone aja. Semalam kecoh kat kedai kita tau. Ini apa? Orang kampung semua penuh lah. Kira pasal orang curi.
Tok Mulu pun ada salah. Polis pun ada salah. Polis? Ada yang hilang slipper. Ada yang hilang pisang. Ada yang hilang biar betik. Betik. Ramai dia kecoh dah semalam. Ni. Macam mana je semalam? Ada apa macam beda. Beda ni kan. Ke mulut aja. Duit. Malam ni kita boleh makan besar. Bukan Jumaat kan? Pastilah. Udah, jangan nak dengar cerita tu. Patutlah busuk. Kau belum mandi rupanya. Kerja saya. Biar aku yang take over kerja kau. Ya Bu, Pak Lemban mau bilang sama saya dia mau mandi. Dah. Jadi kamu pergi mandi dulu. Sudah sikit. Hei dia ni. Jangan dengar sangat cakap dia tu. Siapa tu? Bilang ke? Ada apa, Bang? Kenapa, Bang? Siapa berani kacau laki aku? Aduh, Intai. Siapa? Tahu lah. Tak apa, Bang, tak apa. Tapi Abang risau, Bang. Walau Abang tak ada apa-apa sekarang, Beda tetap sayang Abang. Beda terima Abang seadanya, ya, Abang. Tapi aku tak akan buat hati. Apapun kita kejar dia, Bang. Jom. Siapa yang spoden Abang ni? Jom. Kita cari dia. Ya, Abang. Siapa? Tolong! Apa? Parlimen kena sekondeng? Man. Haji Leman kena gol. Apa ya? Leman kena gol. Apa? Haji Leman kena gol. Okey, pergi dulu. Go. Sini. Haji Leman kena gol. Apa? Pak Leman kena gol? Tapi boleh ke ada tengok Pak Leman kena gol? Jom. Pagar ah.
Baik. Makan. Buat. Main awak. Nawak gapo jalo dah aku makan sini, muntok sini aku makan sini. Hari tu main awak dah, ini main awak pula. Bukan aku. Martopo ni. Matapu bukan tokang ke? Bapung kau. Tolong! Hei! Bapung mu boleh gapo sangat? Haji Liman kena rokok. Haji Lemah tu buat gitu pun ada orang rokok juga. Jom. Haji Lemah kena rokok? Jom, dah main tu. Tak, kejap. Nak menang orang ni? Kejap. Cepatlah. Nanyakan orang tua tu. Haji Lemah. Ai. Tok. Ruing tok. Apa salah? Haji Liman kena rokok tok. Aku baru nak azan ni. Boleh tok. Tak apa, aku postpone azan. Haji Lemah kena rokok je, Tok. Dah, kamu pergi jalan dulu. Cepat tok. Mana abang tu ni kena rokok? Kau bukan handsome sangat pun. Apa? Bareman kena rogol? Mas lari, Mas. Mas ramai, Mas. Lari! Ikut shortcut pun tak jadi juga. Salah kan aku. Nampaknya aku kena guna kuasa lama aku juga. Ni dia nak kodeng laki aku. Yang korang laju sangat kenapa? Banyak emas aku dalam ni. Belum lempang dah tombang. Kau jangan nak berlakon. Berlakon. Gue bangun. Kau gay boy ke apa? Mana kau lelaki? Kau berani ya? Oh, kau rupanya ya? Kau curi. Apa lah ya? Ampun, Mas. Ampun. Buat janji kau tidak sekolah lagi. Apa jadi? Ya, Kau yang jadi bos aku ya? Okay. Sabar. Hey. Aku tak pernah nampak kau ke kampung ni. Siapa nama kau? Nama panjang, nama pendek. Tak kira lah nama panjang ke pendek. Nama gue Cakap ah. Porno. Apa? Porno. Bukan. Porno itu haram. Kalau cakap haram jadah, nama gue Soparno. Cakap dah Soparno.
tua dan kasut getam, ku tetap ejem walau mukaku parah. Seluar pukat dan topi sawah, asalkan nampak macam toke mewah. Kaki mengayuh menuju kedai haji, waktu ku santai sambil berkenang kopi. Dapat berjumpa dengan kawanku sambil mengumpat tentang orang kampungku. Berbagai ragam ada di situ, ada yang lari kena hambat penyapu. Orang kampungku pantang dengan cerita, geseknya cepat lebih pada berita. Yang tidak ada akan ditambah, asal berjumpa menjadi kuat. Tak dapat tahu perkara baru, amat satu kampung jadi haru biru. Inilah kisah hidup. Hai, saya Yaya Aifa. Rahsia kecantikan saya adalah Fahura Skincare. Kecantikan adalah keutamaan saya. #dariku untukmu.